Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ni cikgu tak bawa buku teks, tetapi cikgu ada bawa sesuatu yang lebih menarik dan interaktif untuk kamu semua. Wah, macam main game ke cikgu? Saya harap hari ni kita tak salin nota je hari ni. Kamu semua janganlah risau. Hari ni kamu semua akan sertai skuad kata nama. Paparan pada skrin di sini adalah modul e-interaktif yang menunjukkan bahawa kita akan mempelajari tentang kata nama. Nama modul ini ialah jelajah kata nama. Jadi di sini, cikgu nak bawa kamu semua berjelajah untuk teroka 5 stesen digital. Jadi, jom semua kita berjelajah. Wah, macam main game ke cikgu? Wah, yeay! Cikgu, saya sukalah aktiviti macam ni. Tak bosan dan menyenangkan. Ya Alice, betul tu. Tapi sebelum tu, kita kena tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, mengenal pasti jenis kata nama. Kedua, menggunakan kata nama dengan betul. Dan akhir sekali yang ketiga ialah mengenal pasti fungsi dan penggunaan kata nama. Baiklah semua. Ayuh kita mulakan dengan stesen yang pertama iaitu kenali dunia kata nama. Cikgu ada maklum sebelum ini yang kamu semua perlu bawa peranti masing-masing kan hari ni? Jadi sekarang sila buka telefon atau tablet kamu dan imbas kod QR di sini. Cikgu akan bagi kamu masa selama 5 minit untuk selesaikannya ya. Cikgu, saya dapat penuh. Jadi boleh tak saya jadi kapten? Saya pun tadi soalan pasal Putrajaya tu, saya tahu tu mesti kata nama khas kan? Bagus. Tapi sabar dulu, okey? Kita teruskan dulu ke stesen yang kedua. Siapa di sini masih ingat pelajaran minggu lalu iaitu tentang golongan kata nama? Ingat cikgu? Baiklah, mari kita ulang kaji golongan kata nama ya. Kita akan ulang kaji menggunakan modul e-interaktif jelajah kata nama ini. Jadi kamu semua boleh lihat iaitu terdapat golongan kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey, baiklah. Kita dah ulang kaji semula pelajaran minggu lepas kan? Jadi cikgu yakin semua pasti dah khatam apa itu rumus golongan kata nama. Jadi, cikgu nak Sharon, boleh tak kamu beri contoh kata nama am konkret? Macam meja, kerusi, kambing. Betul cikgu? Wah, tepat sekali. Alice, macam mana pula dengan kata nama abstrak? Impian, kasih sayang, keamanan, itu semua kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Wah, hebatnya. Okey, sekarang cikgu nak Sri, boleh tak awak berikan kepada cikgu 2 contoh kata nama khas? Cikgu, Nurul Aina dan Taman Negara Pahang, cikgu. Cikgu, saya perasan kata nama khas mula dengan huruf besar kan cikgu? Wah, pandai kamu semua. Okey, baiklah. Sekarang kita akan sambung ke bahagian yang paling seronok.
Bukan kamu je seronok, cikgu pun seronok bila masuk bahagian ni. Lah, jom kita nyanyi lagu kata nama ni. Siapa yang hafal cepat, cikgu bagi bintang. Kata nama khas kita kenali, manusia, tempat juga organisasi. Benda tak hidup pun ada sekali, mari belajar jangan lupa lagi. Nama manusia kita kenal pasti, Ali, Siti, Daniel dan Raffi. Tokoh terkenal jangan dilupa, Tun Mahathir, legenda negara. Haiwan juga ada nama khas, sang kancil lincah, burung helang emas, bak belang gagah sekali. Jangan lupa Rafflesia wangi. Tempat menarik jom kita pergi, Menara KL dan Pulau Langkawi. Sekolah kebangsaan tempat belajar, bank negara simpan duit besar. Kata nama khas kita kenali, manusia, tempat juga organisasi. Benda tak hidup pun ada sekali, mari belajar jangan lupa lagi. Kata nama mari kita kenali, diguna selalu setiap hari. Ada dua jenis, mudah difahami. Belajar bersama pasti tak rugi. Yang konkret jelas di mata, rumah, kereta, pokok dan meja. Boleh disuhu, boleh dilihat, contoh yang mudah diingat. Abstrak pula dalam rasa, harapan, setia dan persahabatan. Tak nampak tapi ada di jiwa manusia. Tak kira nyata atau dalam hati, kata dan nama tetap bererti. Gunakan dengan betul setiap kali, bahasa kita mudah sekali. Saya, kita, kami, kata ganti nama pertama. Saya suka belajar, kita mesti belajar. Kami rajin belajar. Kamu, engkau, awak, kata ganti nama kedua. Kamu memang hebat, engkau sungguh kuat. Awak ada bakat. Dia, mereka, kata ganti nama ketiga. Dia kawan saya, mereka saling bekerja sama. Itulah kata ganti nama, mari kita cuba guna pada tempat yang sebetulnya. Sama-sama kita cuba, sama-sama kita cuba. Okey, baiklah semua. Sekarang kita masuk ke stesen uji minda. Macam biasa, gunakan peranti kamu semua dan imbas kod QR. Okey, lepas kamu imbas, kamu kena cari perkataan tersembunyi di sini dan cikgu bagi kamu masa 5 minit sahaja. Okey?
saya jumpa dah, cikgu. Malaysia, Raja Limba dan Melaka. Siap. Laptop dan Samsung pun ada cikgu. Hari ini saya belajar tentang kata nama dengan cara yang paling seronok. Saya suka menggunakan telefon bimbit semasa belajar. Cikgu-cikgu, lagu ni buat saya ingat beza kami dan kita. Serius, memang mudah. Terima kasih semua. Nampaknya modul interaktif ini sangat membantu kamu belajar dengan seronok kan? Inilah contoh pembelajaran inovatif di mana kita menggunakan teknologi dan kreativiti untuk membentuk satu pembelajaran yang berkesan, menarik dan interaktif. Terima kasih cikgu. Kami suka jelajah kata nama.